Kena ingat geng, aku habaq dah dekat video sebelum ni. Jadi polis, jadi JPJ, tolong buat kerja dengan betul. Ini video pasal polis juga geng. Pasal polis juga. Kan? Pasal apa? Kes gangster India tu bila kita report, polis tak berani nak ambil tindakan apa. Polis tak mau ambil tindakan apa. Sebelum malam semalam, saya dapat 2 panggilan daripada pihak polis. Ada number call mereka. Minta saya tarik balik report yang saya buat pasal India ni. Minta saya tarik balik. Duk pujuk suruh saya tarik balik. Siap tanya lagi, ada siapa ke suruh hang buat report? Saya buat kerja, tak ada siapa suruh, tak ada pasal siapa. Atas kerelaan saya sendiri. Bila saya buat, saya yang bertanggungjawab. Dan ada polis dalam tu cuba ugut, cuba gempakkan saya. Cuba gempakkan saya. Tak takut ke nak masuk penjara dekat-dekat nak raya ni? Sampai saya kata apa kat polis tu? Aku duduk di Yaman, aku pernah duduk penjara. Aku duduk di Korea, aku pernah duduk penjara. Kan? Han nak gempak aku penjara di Malaysia. Kalau aku masuk penjara pasal aku menegakkan Al-Quran, aku rela. Kan? Lepas tu macam-macam lah yang aku dengar daripada pihak-pihak polis. Hampa ingat geng. Ni, hampa ingat aku kata ni. Polis tu kena ingat. Hang berjumpa dengan orang gila, bukan orang bodoh. Apa yang hang cakap kat aku semalam, aku simpan dalam kepala otak aku. Kan? Bila hang tahu aku ada orang untuk aku call, baru hang kalut nak call tuan hang. Hang cakap punya lama dengan tuan hang. Betul tak? Okey, hang dah cakap dengan tuan hang. Lepas ni hang bagi aku pula jumpa dengan tuan hang. Aku nak cerita apa masalah balik arau. Aku ada bukti dan juga saksi. Aku bawa saksi. Orang-orang yang pi balik arau, apa yang hampa kata dekat orang-orang ni. No? Kena ingat geng. Aku habaq dah dekat video sebelum ni. Jadi polis, jadi JPJ, tolong buat kerja dengan betul. Tolong amanah, tolong bertanggungjawab pasal hampa dibayar gaji. Bukannya hampa menyaga ke apa dak. Hampa dibayar gaji. No? Jadi tolong buat kerja dengan betul. Aku tahu kereta hang, aku tahu nak buat pelik hang, aku tahu semua dah pasal hang. No? Jadi kepada puan tu, tak payah nak duk cerita kat aku macam-macam. Kan? Nak duk ajak aku pula, tak payah duk buat konten macam tu, tak payah duk buat konten macam ni. Kan? Lepas tu nak abang pula, jangan duk buat benda-benda bodoh ke apa, tak ada abang kat aku. Kan? Jadi kalau hang tak puas hati, kalau video ni FYP pula, hang call aku, hang cari aku, hang mai ke rumah aku minta hang mai. Hang bawa polis 2-3 orang.